Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Khemah. Pagi ni mau pergi melontar, insya-Allah, untuk hari yang ke-13, hari Tasyrik. Sekarang ni saya nak tunjuk tempat. Ini tempat Adhiyah, tempat kita nak buat selepas terawang ni lah, nak buat sembelihan. Saya pun tak sempat nak pergi. Kalau nak buat sembelihan, pergi terus masuk terawang belah sana. Sekarang ni, pagi ni nak pergi melontar. Sebelum tu nak salat subuh di masjid di Mina ni, yang berada di sebelah kanan nanti, insya-Allah. Masjid Mina, insya-Allah. Kita pergi jamarat dulu, habis sembahyang subuh. Kita pergi sembahyang subuh di masjid yang buat nak di masjid. InsyaAllah. Pergi ke mana? Laluan mana? Laluan pagi ni dah terasa bahang panas ni. Walaupun baru pukul 3.30 pagi, menjelang waktu subuh kira-kira 4-10 minit. Silap saya tadi, waktu subuh ni. Kita berjalan kaki ke masjid dahulu untuk solat subuh pagi ni secara berjemaah. Kemudian lepas ni baru kita akan teruskan ke tempat untuk melontar, insya-Allah. Okey, pagi ni insya-Allah jadual untuk Nafarsa ni, jemaah haji Malaysia akan berangkat ke Mekah daripada Khemah ni bermula pukul 6 pagi, insya-Allah. 2 KT untuk ke Hotel At-Taisir, dan selebihnya lebih kurang naik KT lagi akan ke Hotel Kiswah, insya-Allah. Dan saya tak kira maktab-maktab yang lain yang akan balik ke hotel ataupun penempatan masing-masing di Mekah. Antaranya ialah yang saya belum sebutkan lagi, Rehab Jandariyah dan Rehab Janadriyah dekat dengan hotel saya. Lepas tu Qasrul Janadriyah dengan Abraj Janadriyah. Tu semua luar hotel lagi tu yang jauh daripada hotel saya. Dia sebelah Mas'ah, sebelah tempat sa'i. Saya ni sebelah hotel kami ni, sebelah hotel Anjum. Jalan dia, jalan untuk hotel, jalan untuk pulang. Okey. Jadi semua semalam separuh 50% daripada jemaah haji Malaysia yang ditetapkan untuk nafar awal, dan hari ini 50% lagi yang akan pulang untuk nafar sani, insya-Allah. Allah, nanti saya akan buat lagi perkongsian untuk pergerakan pagi nanti, insya-Allah. Sekarang ni saya nak ke masjid. Ini masih lagi penempatan hujat Indonesia. Belah belakang tu hujat Malaysia.
Eh, saya tak rasakan ianya dekat, jauh juga. Mina Health Center. Mina ni hospital lah. Hospital ni lah jatuh pula. Jatuh pula sarung saya. Kira mana masjid tu? Sini syari' ala masjid. Mana tadi jauh pula? Apa? Jauh. Jalan ke masjid. Pahala akan lebih banyak. Dari semalam lagi hidung mula tersumbat, suara berubah. Ini untuk buat kali pertama panjang berada di Tanah Suci. Keadaan kesihatan saya secara keseluruhannya lah sentiasa baik. Assalamualaikum. Nak pergi masjid tu macam mana? Ni nak belok sini kan? Balik sini. Nanti perempatan nak kiri langsung Ambil ada. kiri, okey. Kita menara besar dulu. Okey, terima kasih. Sini pun boleh juga. Masjid. Dekat sini lah. Oh, kita nak pak. Udah macam ni. Ini Ya. jalannya. Okey. Terima kasih. Ni lebih dekat. Perempatan kiri kan? Okey, terima kasih. Okey. Jauh juga. Apalah, dari pagi kita exercise. Ni sini pun ada kemah di bawah. Jabatan ni pun dibuat kemah. Untuk negara mana ni? Tak pasti negara mana. Oh, Indonesia juga. Oh, dah banyak dah. Nampak lembek-lembek dah disimpan. Kerana sebahagian besar jemaah sudah nafar awal. Jadi pekerja-pekerja sudah mula membuat pembersihan. Jadi Mina ni digunakan untuk setahun sekali sahaja pada musim haji. Dan akan dibiarkan kosong menjelang musim haji yang berikutnya lah, baru ada persiapan balik untuk persiapan menyambut haji yang akan datang. Masya Allah, sampai dah masjid. Alhamdulillah. Oh, sini rupanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya nak tengok jalan nak balik, nak pergi ke Masyainah lebih dekat nanti. Ini mungkin lebih dekat. Nak pergi ke laluan Jamarat tadi. Saya rasa ini nanti mungkin lebih dekat. InsyaAllah saya ikut laluan ni nanti selepas subuh. Okey, ni masjid. Apa nama masjid ni? Masjid Mina. Masmu hadal masjid. Syaraf ada.
Besar masjidnya. Apa nama masjid? Nama besar lah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. 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 Saya tak tahu nama masjid ni. InsyaAllah nanti lepas ni saya akan google apa nama masjid ni, insyaAllah. Sekian dulu untuk perkongsian pada pagi ini, insyaAllah. Saya nak laksanakan salat sunat sebelum masuk waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.